Setiap pelajar hadir dengan cabaran yang berbeza dan setiap guru pula membawa harapan untuk mengubah masa depan mereka. Inilah cerita bagaimana usaha kecil boleh memberi impak besar dalam dunia pendidikan. Melangkah maju bersama generasi cilik algebra, rentak ilmu membara, bukan minda jadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Farhana binti Abdul Salam. Saya merupakan Ketua Jabatan Matematik MRSM Gemencih dan saya telah mengajar matematik selama 16 tahun. Sepanjang 16 tahun saya mengajar, saya telah melihat satu isu utama yang telah merencatkan potensi pelajar, iaitu kelemahan pelajar dalam asas algebra. Algebra adalah tulang belakang matematik di peringkat menengah. Namun, ramai pelajar masih bergelut untuk memahami bidang ini. Jika asas ini tidak kukuh, mereka sukar mengikuti topik-topik yang lebih mencabar. Di sinilah saya mula memikirkan bagaimana saya boleh membantu mereka. Setiap tahun, saya melihat pola yang sama berulang-ulang. Pelajar faham konsep lain tetapi terkandas pada algebra. Saya tahu satu perubahan perlu dilakukan. Tahun 2021, saya telah menghasilkan modul Al-Khawarizmi, sebuah modul komprehensif yang menghimpunkan 400 soalan algebra yang mengandungi tajuk-tajuk seperti unggapan algebra, pecahan algebra, formula algebra, persamaan linear dan penyelesaian persamaan linear serentak. Tujuannya adalah untuk membina asas kukuh secara berperingkat dari konsep paling asas hingga ke kemahiran aras tinggi. Modul ini telah digunakan dalam bingkil Al-Khawarizmi pada tahun 2021 untuk pelajar tingkatan 3 batch Hafizul Mukminin. Hasil daripada bingkil ini, kesemua pelajar menunjukkan peningkatan ketara dalam pra dan pasca ujian dan modul ini benar-benar membantu mereka memahami asas algebra dengan lebih baik. Kemuncaknya, kohort tersebut berjaya mencapai 100% A matematik dalam SPM 2023 buat julung-julung kalinya. Ini menjadi bukti bahawa intervensi berfokus mampu mengubah lanskap pembelajaran. Setiap usaha yang saya lakukan lahir dari satu kepercayaan bahawa setiap pelajar berhak untuk faham matematik dengan cara yang mudah, menyeronokkan dan bermakna. Untuk guru yang ingin mereka bentuk instruksional dengan lebih sistematik dan berkesan, model Assure menawarkan satu rangka kerja yang sangat praktikal. Langkah pertama ialah A for Analyze Learners. Fahami siapa pelajar kita, tahap pengetahuan mereka, gaya pembelajaran dan cabaran yang mereka hadapi. Semakin tepat analisis kita, semakin tepat penyelesaiannya. Seterusnya, untuk langkah kedua, S untuk State Objectives. Nyatakan objektif pembelajaran dengan jelas dan boleh diukur. Objektif yang baik membantu kita kekal fokus semasa merancang aktiviti dan bahan pengajaran. Seterusnya, fasa S, Select Methods, Media and Materials. Pilih kaedah PDP serta media yang paling sesuai dengan objektif. Bahan yang dipilih tidak perlu kompleks tetapi mesti benar-benar menyokong pembelajaran. Langkah keempat ialah Utilize Media and Materials. Gunakan bahan dengan perancangan yang teliti. Pastikan media digunakan secara interaktif, bukan sekadar ditayangkan tanpa arah. Kemudian fasa R, Require Learner Participation. Libatkan pelajar secara aktif supaya mereka berfikir, mencuba dan membina pemahaman sendiri. Penglibatan aktif adalah kunci kepada pembelajaran yang bermakna. Dan akhirnya,
Fasa E, Evaluate and Revise. Nilai keberkesanan pengajaran dan lakukan penambahbaikan. Setiap sesi pengajaran dan pembelajaran memberi peluang untuk kita memperbaiki pendekatan seterusnya. Dengan model Assure, guru dapat merancang pengajaran yang lebih tersusun, relevan dan memberi impak sebenar kepada pelajar. Ini bukan sekadar tentang algebra, ini tentang memberi keyakinan kepada pelajar bahawa mereka mampu dan sebagai guru, kitalah yang membuka ruang untuk mereka. Saya Farhana binti Abdul Salam dan ini adalah perjalanan saya dalam membina generasi celik algebra. Terima kasih kerana menonton.